أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه وبركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: Kitabul Qasmi wan Nushuzi. Ini suatu kitab pada menyatakan giliran. Maksud giliran ini giliran bermalam. Apa makna giliran bermalam? Yaitu berada di rumah istrinya pada ketika waktu malam. Itu termasuk daripada hak ataupun tanggungjawab kewajipan atas seorang suami. Bermalam itu wajib, adapun jima' itu tidak wajib. Ini masalah qasmi ini bagi orang yang berbilang isteri dari kalangan orang yang merdeka. Adapun daripada hamba sahaya, hamba sahaya dia tidak wajib bermalam, cuma sunat sahaja memberi giliran. Kalau dia ada beberapa perempuan daripada sahaya, maka perempuan daripada sahaya itu tidak wajib diadili ataupun bermalam bagi setiap mereka. Adapun isteri-isteri di kalangan orang yang merdeka, ini wajib. Dan itu tanggungjawab dia punya hak ke atas seorang suami. Jadi dalam bab suami isteri ini lebih detail, lebih terperinci ini kalau nak tengok berkenaan dengan hak-hak tanggungjawab atas seorang suami ataupun apa tanggungjawab seorang isteri kepada suami dia. Ini nak tengok secara bahasan halusi dalam kitab Syekh Nawawi Bantan, nama Uqudul Lujain fi Huquqiz Zawjain. Dalam tu dia bahas bab hak-hak. Kalau satu kitab itu dia bahas bab adab, tu panjang ni. Nama Muqni'ul Muhtaj fi Adabil Azwaj. 2 jilid nama ayat bagi tu. Tu bab adab mau sedap bahasa dalam tu. Buat main Quran, main hadis, main syair, main qaulhu, bahasa ni sedap. Satu-satu adab, ada adab dia tekan satu. 2 jilid terbaik tu, 1 jilid tu. Bukan nak kahwin, sampai tak terkahwin. Sampai tak terkahwin, baca-baca tu tak jadi kahwin. Dia punya banyak Islam ajak kita ni adab satu persatu, kaya dengan adab. Dalam bab ubudiyah kita apa? Hablum minallah, hablum minan nas. Tak boleh lari daripada adab. Penghias bagi seorang mukmin adab tu. Ini contoh dalam Muqni'ul Muhtaj fi Adabil Azwaj. Kalau Uqudul Lujain bab hak fi Huquqiz Zawjain. Sedap lagi tak ada tu. Ada tari kita tu. Bahasan Syekh Nawawi. Sedap. Itu dia panggil dengan qasmi. Qasmi ni hanya bagi isteri orang yang merdeka. Yakhtassul qasmu bizawjatin la yujawizuhunna ilal imai. Dalam mahali sebut.
Mahali, Imam Jalaluddin Mahali syarah Matan Minhal juzuk 3. Juzuk 3 bahas bab munakahat. Mahali Qalubi. Tamihad ni sedap, tak fikah Matan Minhal. Kalau tak sampai Matan Minhal jangan berhenti. Ngaji sampai Matan Minhal tu Mu'in pun naik tangga api sampai pada Abi Syuja' atas naik pergi atas lagi Matan Minhal. Matan Minhal sedap ni fikah ni Matan Minhal. Kalau nak pergi Matan Muhazzab kok putih kasut ni Matan Muhazzab sedap lah. Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi dia kemah apa kah dia mengaji tu Matan Minhal kemah. Dulu saya tanya Datuk Guru lagi yang alim fiqah buat guna Datuk Guru hafal Matan Minhal balik gitu saya Lepas tarik hafal dengar hafal alamak. Matan Minhal tu sedap. Nawawi Minhajut Talibin talqis daripada Fathul Aziz Imam Rafi'i syarah bagi kitab Wajiz Imam Ghazali. Imam Ghazali ringkas daripada Nihayatul Matlab fi Tahriril Mazhab. Imam Haramain banyak ambil catatan daripada Mukhtasar Muzani. Saya induk dah itulah. Mukhtasar Muzani nama Imam Syafi'i. Punya asal-asal karya-karya depa tu. Itu maksud dengan giliran. Giliran iaitu berada di waktu malam di rumah isteri. Ada di rumah tu. Tu hak dia. Kita wajib tunaikan. Nanti katakan dia datanglah dia cerita berkenaan dengan giliran-giliran ni berada di suami tu kena ada di rumah isteri pada malam. Nanti andainya dia berbilang isteri lah. Tu disebut sini ni menyatakan giliran beberapa isteri. Giliran tu iaitu giliran bermalam. Tak lain tak wajib giliran. Kalau jima' isteri yang pertama, malam esok pergi isteri yang kedua kena jima' pula. Tak wajib. Itu cuma sunat taswiyah. Kalau isteri ni kita jima', maka isteri ni pun kita je kena jima' juga. Tu masalah giliran makna kita taswiyah fil jima' atau fil tamattu'. Ada kata kepanah cerita. Dan keluar isteri daripada taat suaminya. Ni kembali kepada masalah nusyuz. Nasyaza yanshuzu nusyuzan. Nusyuz ni khuruj an ta'ati zawji. Keluarlah oleh seorang perempuan daripada mentaati, yakni mematuhi akan suami dah. Tak patuh cakap suami, tak ikut kehendak suami. Kehendak yang tidak bercanggahan dengan syarak lah. Kalau kehendak yang tentang kehendak syarak tu tak wajib dipatuhi. La ta'atal insan fi ma'siyatil khaliq. Dalam kitab sirah sebut tak boleh sebarang kepatuhan kepada makhluk atau manusia pada memaksiatkan akan Allah. Ini agama Allah. Tak boleh. Ini pun bab nusyuz ke depan dia cerita dah bab step-step nusyuz dalam bab syiqaq baina zawjain bawah. Tajuk yang kedua, faslun bawah kitab. Ada cerita bab nusyuz tu. Ada 4-5 step bagi isteri yang derhaka. Tak boleh ke atas suami ni segera memukul ataupun pi step fasa yang selepas tu. Kena ikut fasa dah. Pangkat pertama buat lagu ni dulu. Pangkat yang kedua buat lagu ni dulu. Sebagai contoh, pangkat yang pertama, an iza zaharat minha amaratun nusyuz wa wa'adaha. Bila ada tanda nyata kata akan berlaku nusyur penderhakaan daripada isteri, maka tindakan yang pertama yang mesti diambil oleh suami iaitu memberi bimbingan nasihat terlebih dahulu. Tak boleh pergi hantam tak cakap tu. Tak boleh. Dia kena ikut pasal. Kalau tak ikut pasal kita dosa. Sah kau. Kita baik-baik bengang-bengang hampuk belah-belah. Boleh. Bodoh. Dia ada step dah kalau dia nusyuk.
Syarak no, kita lah tak boleh laksana, dia tak boleh kawal amarah ni macam tu. Pekak badak dah lah, pekak badak pula. Marah pekak macam ni kan, tambah pekak badak, cuma tak tambah pekak badak ayam ni. Ni tak lagi tahu. Maki-maki badak, cakap bak syikah depan pekah lah sudut adab. Tu kena tengok sudut adab lagi halusi. Sairul Salikin pada kan. Sairul Salikin sedap. Bab lagu ni komplit Imam Ghazali. Segala pekah pegu dengan adab tosoh ni. Ihya kita jauhi kita ni Sairul Salikin sudah sedap bahasanya. Padangan tu ngaji tak pekah pelapik dengan Sairul Salikin, insya-Allah amalan kita nampak tertib mungkin. Detail kan Sairul Salikin. Dia Mukhtasar Ihya. Tak ada ngaji Ihya pun, ngaji tu pun tak apa lah. Kena azam kalau boleh mengaji Ihya. Tasawuf ni kalau tak sampai Ihya ni tak ada gila ibadat. Syekh Osman Muhammadi kan, tutup guru dulu besar. Ngaji kalau tak nak sampai Ihya ni tak boleh jadi gila ibadat. Mana gerbang ilmu tasawuf tu kita masih lagi tak melangkah. Tahu duk ketik ke bawah tu lekeh kita. Tak kecil-kecil tu. Nama dulu buh pangkat awal Ihya. Ihya apa kita Ihya buh jujung belum tentu. Ihya sedap kali. Wajib giliran bagi beberapa isteri. Ini mula perbahasan yang kata wajib bagi atas suami tu memberi giliran. Makna giliran ni kita maklum lah. Apabila giliran iaitu berada di rumah isteri pada waktu malam tu. Bagi beberapa isteri. Ni syarat dia lah. Dan kalau bini seorang gilang tanpa ni nak pergi balik gilang tanpa weh hang ibu satu weh kan. Kata nama gilang bab qasmi ni bagi orang yang berbilang suami isteri lah. Kalau berbilang hamba sahaya tak apa. Bilang hamba sahaya tak wajib. Sunat sahaja. Fala yajibul qasmu fihi lakin yustahab kaila yahqidu ba'dul ima'i ala ba'din dalam mahali sebut. Adapun kalau kita memiliki hamba sahaya yang berbilang, maka tidak wajib kita memberi giliran, hanya sunat sahaja supaya tidak timbul perasaan dendam dan dengki sesama depa. Wah nu hamba nu putih sikit hang aja ulang pi. Aku ni terbakar matahari sikit hang tak mai dah. Lama-lama sekali je. Tu sunat memberi giliran. Tapi itulah hak isteri yang merdeka lebih besar lagi daripada isteri ataupun hamba-hamba sahaya. Wajib giliran tu bagi beberapa isteri. Beberapa orang isteri ni, beberapa ni boleh dibilang lah. Sekurang-kurang dibilang apa? Dua yang paling kurang dibilang lah. Wajib bergiliran ni bab orang kena atok giliran ni hak bini dua nak kata. Bini satu tak payah risau lah. Boleh tutup kita lena lah. Aku satu ya, tak kita lena. Kalau bini dua ni, kita tak bini dua pun sebagai persiapan. Patutnya nak bini dua mengaji dulu. Ni lambat siang nak bini. Bini pandai. Saudara ni berkahwin pandai. Tapi saya fikir mengatur gilirannya saudara bodoh. Sedap ke hadis ni baik. Apa susah lah. Malam ni saya tamu. Yang kedua isi yang kedua. Tuang ke tu dia kata. Selamat malam. Belah. Madu tiga orang pandai. Apa nama tu? Selalu apa? Sarimah. Malam pertama kapah. Yang kedua pidah. Yang ketiga saya. Begitulah seterusnya sampai Abang Jamil mampus. Dia awal tu berambil tak adil giliran kan. Ada banyak duk mah bini dua tengok pah tu cengih sangat. Tanya butang baju pun payah nak bang.
Maksud bini nombor 3 haram tak balik rumah bini tu. Abang pun boleh nak kahwin, cuma abang tak mau jauh dah. Bini nombor 3 lah. Lepas pada tu kena terjunan sungai dan tanah dia lalu. Pandai Parami ni mesej dia sampai. Berbilang-bilang isteri tu, 2 ke, 3 ke, 4 ke dalam satu masa. Wajib tu. Jika sudah bermalam. Orang bermalam tadi berada di rumah isteri ketika malam tu. Suami bagi beberapa isteri tu, pada setengah daripada mereka itu beberapa isteri. Mana setengah ni sebahagian. Yang ni walaupun seorang. Apa maksud dia? Maksud dia gini. Dia cerita dulu lagi senang kita nampak masalah. Bagi orang yang berkahwin 4. 4 terus ya senang. Sama ada dengan akad. Satu akad ataupun berbilang akad pada hari ataupun waktu yang sama. Boleh. Orang yang berkahwin 4 ni dia dengan satu akad boleh. Pakai satu akad kan. Semua wakil kat tu imam. Tu imam kata aku nikah akan dikau akan pinangan engkau Hamidah, Qasidah, Rafidah. Nombor 4 jalan dah. Dengan dengan isi kahwinnya setiap seorang sekian. Aku nikahkan dikau, aku terimalah nikahnya bagi 4 diku pinangan aku nama sekian yang tersebut. Satu akad. Betul wajib bermalam selalu dah lagi. Kita biar perlu tahak tu seminggu. Orang tak wajib ke? Dia yang wajib ni bila mula start mana-mana isteri. Dia mula sama ada dia mula tu isteri yang pertama dulu ke atau yang kedua dulu ke, ikutlah. Ni dalam bab giliran tengok kalau ada penentangan daripada pihak isteri nak mula siapa dulu, siapa pun tak mau nak tolak ansur, maka mesti dilakukan undi. Qar'un ni undi. Bini yang pertama kata aku bini tua kan. Dah walaupun akad nikah sekali. Ataupun macam ni masalah yang wajib bagi giliran ni. Dia bila giliran yang pertama berlaku pusingan yang pertama, maka pusingan yang kedua tak wajib. Yang kata wajib bergiliran apabila dia bola sahaja mana-mana isteri, maka wajib giliran pada pusingan kedua. Dia orang yang menikah 4 sekali ni, lagi mana dia tak mula bermalam di mana-mana rumah isteri, maka tak wajib dia bermalam ke 4 isteri lah. Nikah 4, lepas balik tidur rumah mak lah. Awak mak ni aku syok, pening pala tak ada apa-apa gitu. Balik tidur rumah mak dia, maka tak wajib dia bermalam dengan isteri-isteri dia tu. Tapi bila dia pi bermalam di rumah mana-mana isteri dia, maka baki isteri dia wajib dia memberi giliran. Kalau sehari sama sehari, 2 hari sama 2 hari. Ikut atas persetujuan lah. Boleh 4 malam, soba 4 malam boleh. Semalam boleh. 2 malam. Ikut atas kita sebulan boleh. Ada agak orang menikah sebulan. Orang bini duduk jauh, seorang Indon, seorang Malaysia, seorang Syria, seorang Morocco. Bulan nak nikah sangat. Habis umur dah sampai terbang tu. Bila nikah datang contoh yang paling elok kita tok berapa malam sekali. Jadi bila dia mula mana-mana isteri, maka isteri yang bakinya wajib dia bagi kena pi bermalam di rumah depa. Ataupun apabila dia memberi giliran pusingan yang pertama, habis pusingan. Cerita pertama apa malam dah, 2, 3, 4. Nak mula pula pusingan baru. Nak mula pusingan baru tu, kalau dia tak mula lagi tak wajib ke? Malam kelima dia kata aku nak rest. Ni sampai tak berhenti ni. Boleh? Bini pula hyper semua. Mampu ke? Tahu hyper. Next. Abah. Saya simang kemas. Wayang kemas. Wayang duk kata bunyi kong. Lepas tu kelepuk. Orang tua kata gitu lah kan. Nah, hyper mampu. Tak ada benda bab rumah tangga ni sebut pi orang kata apa lah ada masalah rumah tangga gitu, cerita masalah berlaku itu kata kita nak ulang pula dah.
Tu nak baca hatu tu. Ya nah. Kalau kata dia mula untuk yang pertama, pusingan pertama tu, tapi yang seterusnya tu dia orang katalah 3 lagi bini dia tu, masing-masing ada kerja lain. Dia kena pergi kerja ke macam mana? Dia orang Arab dia ada di rumah. Dia Yalah, ada kerja ke mana? di rumah lah maksudnya. Tapi yang lagi 3 orang tu katalah dia tiba-tiba keluar outstation ke apa. Tu musafir. Dia kena payah kerja lah. Tak payahlah. Giliran nak tunggu. Lepas balik kita pergi. Dia musafir dia ke depan je tak. Bila musafir tak dikira hak dia lagi. Bila dia balik kena tunai. Ataupun suami bermusafir. Pas giliran pertama dia kena outstation kan. Salah kawan kontrak lah apa nak pergi buat. Waya meletup tengah laut tu. Kawan buat kerja tu nak pergi. Orang pelayaran apa kan. Kena ambil kira habis. Syarat dia ambil kira macam mana. Dulu tu nak atok guna. Ni lemah lagi cerita depan ni. Pelayaran macam okey. Mana layak lalu balik nak melayak ke darat pula. Tu maksudnya tu bila habis satu pusingan tak wajib gilang sekali. Dia nak rest dulu 2 hari. Dan dia kata ambil wamak dulu. Waktu wamak tu bahasa orang Kedah faham. Nanti giliran yang seterusnya bila dia mula saja maka hak berbaki wajib. Tapi tak mula hak buah awal tak apa. Tak mesti bila habis giliran isteri yang keempat mesti isteri yang pertama balik tak. Mula-mula kita kata okey persetujuan yang pertama. Malam pertama isteri pertama 2, 3. Habis pusingan tu nak mula pusingan yang selepasnya tiba-tiba ada isteri dia bantah kata kita buat kami pun nak ambil hak awal pula. Tu kerja duk atok bini pertama dia dulu kenyang kat dia dulu kan. Kami pun nak juga. Semua pakat tuntut nak buat guna. Kena cabut ni dia tengok naik nama bini yang keempat dulu. Pergi rumah bini keempat. Tu kalau ada penentangan. Tapi jenis tu jenuh mesyuarat kan. Dah buat terus pemati lah. 1, 2, 3 kan. Setiap kali habis ada bantahan kan. Payah mah pergi kata kau ni asyik bantah lah bila mau habis. Asyik bantah, asyik bangkang. Payah selesai sikit. Tu nak wajib gila. Dan mula ya. Ni kita baca sini nampak masalah. Jika sudah bermalam suaminya pada setengah daripada mereka itu beberapa isteri. Bila kata wajib bagi giliran tu, maka wajiblah giliran bagi isteri yang tinggalnya. Isteri tak bermalam lagi. Bila dia mula dah bermalam di mana-mana isteri yang dia bermalam, maka pada masa tu bagi daripada isteri dia wajib dia tunaikan kena ada malam. Wajib bermalam tu royah. Tak kira lah. Kena pi juga jika ada uzur mereka itu isteri tu. Walaupun isteri itu dalam keadaan uzur. Uzur di sini ada pun sama ada uzur pada syar'i ataupun bukan pada syar'i. Uzur syar'i ni haid. Kan? Itu dia panggil uzur syar'i. Uzur hissi ni penyakit. Mana uzur syar'i ni apa tujuan kita bermalam? Salah satu dia boleh kita bersama isteri sama apanya kawan penyakit ataupun dia ni ratqa ataupun qarna. Bukan boleh jima pun. Tu jima bab lain. Bermalam tu bab lain. Tujuan bermalam ni supaya ta'annas, ta'an ni berjinak-jinak, beramah mesra, mengeratkan lagi hubungan. Ni sampai jenguk lama-lama sekali pun payah. Dia perhubungan suami isteri ni dia agak retak dan renggang. Kena bagi tahu semula lah. Sebab tu tujuan hikmah syarak suruh bermalam supaya tidak meliarkan akan isteri. Walaupun isteri dalam keadaan uzur sekalipun ini panggil ghayah. Menyungguhkan ta'mim pada kata
wajib bermalam juga sekalipun isteri dia ni dalam keadaan uzur. Dan jika ada uzur mereka itu, isteri dia tu, lagu mana uzur tu? Seperti sakit, dia dalam keadaan tak sihat, bini pun dialisis, kan? Kena pergi kat malam. Dia tak pergi apa, garu belakang aku pun tak boleh. Hang kira hak tu je. Tu bahagian dia tak ada kemampuan. Kita ni bahagian suami kena pergi. Dia kata meluat tengok muka, tidur malam pun kencing tikar. Pandai pula. Orang tu apa ni kencing tikar. Kan kencing tikar tau. Ada orang jenis tidur malam kencing pun dah sampai besar kencing ni. Mimpi-mimpi pi belayak nak balas tertilam tu. Orang tu panggil kencing tikar. Bahasa dalam ni dah kencing tikar. Tak yang berterim. Dulu tidur atas tikar ya. Dah tidur atas tilam. Bahasa istilah kencing tikar. Tu dalam keadaan sakit, dia sakit lah macam-macam lah sakit ni. Hilang kemampuan. Sakit ni kan nanti banyak, demam pun nak bersama tak sedap lah. Balah kata kenyang sangat pun bersama tak sedap, jimat tak sedap weh. Ini tambah sakit, sakit kita tak selesa, dalam keadaan tak sihat. Bukan boleh ambil kesedapan pun, tu pun wajib juga bermalam walaupun keadaan isteri macam tu. Dan haid. Ni dia panggil uzur syar'i ni. Uzur syar'i ni haid. Mana tak boleh kita ambil kesedapan melalui jima' istimta' boleh. Tapi di antara pusat lutut tak boleh juga. Isna'u kulla syai'in illa nikah. Nabi kata buatlah, nak buat apa pun kan? Nak bersama dengan isteri ni lagu mana pun boleh, illa nikah. Illa nikah ni kecuali nikah yakni jima'. Di antara pusat lutut, pusat lutut ni khilaf. Imam Nawawi kata tak apa, Imam Rafi'i tak bagi. Tak bagi lain pada pusat lutut tak apa. Kalau pusat sampai ke lutut, kawasan tu tak boleh digauli. Sebab dia mudah membawa seseorang itu ke arah jima' dan mula kawasan tu. Ni bangsa tak ada telinga apa ya. Atau ratqun. Ratqun ni tersumbat faraj dia dengan apa nama daging. Ada ketumbuhan lah ni orang panggil kan. Tumbuhan kali jima' tu sakit, kadang-kadang berdarah, kanser macam-macam kan, ada yang kanser rahim kan. Orang tengok kadang-kadang rajin darah. Mana dalam sudut kita kata dalam bab jima' ni tak boleh ambil kesedapan melalui jima' sebab dia ada keuzuran. Walaupun isteri dalam keadaan begitu pun mesti kena tahu giliran. Atau qarnun. Qarnun itu tersumbat faraj dengan tulang. Atau ihram sekalipun. Walaupun dia lah ihram sekalipun, kena bermalam. Malam tu wajib. Bersama isteri itu tak wajib, sunat sahaja. Sebab apa? Kerana yang dimaksudkan, yang dimau, orang mau lah, makna tujuan ataupun kita kata hikmah, matlamat. Ini panggil ilat. Ilat pada kata wajib termasuk dengan ghayah walaupun dalam keadaan uzur sekalipun. Sebab apa? Kerana yang dimaksudkan giliran itu, tujuan dimaksudkan giliran, kita duk giliran tu bermalam di rumah isteri pada waktu malam tu, berada di rumah isteri waktu malam tu, berjinak-jinak jua. Hak tu jangan panggil beramah mesra dan mempereratkan lagi hubungan suami isteri. Walaupun kita balik dia tu tapi kita tak ada sunyi, tak ada orang nak kelahi dengan dia lah kan. Walaupun kita kata memang lah ini, tengok muka tak apa dah tu, dia buat serubat ni, serubat tu ada nak ambil perhatian lah tu kan. Perempuan ni memang macam tu kan. Tinggal garu belakang dia tak suka. Balik tu tengok muka kita ada saja. Kita tak ada kan tak boleh buat pun.
ambil perhatian, cara pancing perhatian ni gitu lah. Tambah bini banyak kan, lagi kita bini satu pun lebih kurang tu kan. Bini banyak dah saja kan. Benda remeh-temeh pun dia nak panggil, kata tak ada siapa buat, mohong dia duduk dulu boleh buat semua. Belum nikah kita panggil nak beramah mesra, ada saja akal dia kan. Itulah dia nak perhatian. Itulah kalau kita pun tak perhatian, dia lebih lagi hak dia, perasaan seorang perempuan dia macam tu. Berjinak-jinak jua, makna tujuan daripada matlamat, daripada bergiliran tadi ni adalah untuk beramah mesra, mempereratkan lagi. Tiada wati, bukanlah tujuan yang dimaksudkan itu wati. Kan bila kata kena bermalam, mestilah kena jimak setiap isteri, bukan maksud gitu. Walaupun itu di antara perkara-perkara yang hikmah daripada bermalam tu boleh jimak wati kan, tapi bukan hak tu tujuan utama. Tujuan utama ni untuk mempereratkan hubungan silaturahim. Dan iaitu yang kata bergilir ataupun giliran tu, bahawa bermalam ia pada isteri, yakni berada di rumah isteri pada waktu malam. Isteri mana? Isteri yang tinggal daripada mereka itu beberapa isteri tu. Wajib tu. Mana hak dia dah mulakan bermalam ada di rumah isteri tu di waktu malam, maka baki daripada isteri dia yang tinggal tu wajib juga dia malam. Sebab apa? Kerana disamakan. Samakan ni mana disama rata, ataupun maksud kerana disamakan ni yakni wajib bagi sama banyak nisbah malam. Kalau bini yang pertama dia bermalam satu malam, maka isteri yang kedua pun satu, isteri yang ketiga pun satu, isteri yang keempat pun satu. Kalau bini yang pertama 3 malam, maka bini yang kedua pun 3. Jangan bini yang pertama ni 2 malam, bini yang ketiga 5 malam. 2 malam bini yang kedua. Kalau bini 2 lah. Kalau bini 4, dia kata nak pergi perhabis seminggu, bini pertama 2, bini kedua 2, 4, bini ketiga 2, bini keempat 1. Kan? Sebab siapa? Perempuan ni boleh tiang kuat. Malam dah. Dia kerja minta duit ni. Berkurang tinggal semalam, makan modal sikit ni kata tu. Tak. Dia yang kata wajib ni dia panggil taswiyah. Kan? Ini istilah dia panggil taswiyah ni. Fil mabit. Taswiyah ni, taswiyah kena menyamaratakan pada bermalam. Tak wajib. Wajib bermalam. Dia taswiyah ni banyak. Dia panggil dalam istilah taswiyah ni menyamarata. Bergiliran di sini ni. Dia kata ni, yang kata apa nama dia kata ni. Kerana disamakan, disamakan ni dia panggil istilah Arab, dia panggil taswiyah. Taswiyah fil mabit, pada bermalam, dan tiada wajib disamakan antara mereka itu pada tamattu' dengan wati atau lainnya lain pada wati. Adapun nak sama rata pada bab wati itu tak wajib. Yang wajib ni bermalam sahaja. Makna taswiyah ataupun menyamarata pada tamattu' tu pada mengambil kesedapan dengan wati atau lainnya lain pada wati. Tamattu' lain pada wati, kucup, peluk dan sebagainya. Itu tak wajib. Kalau malam yang pertama dia jimak isteri, yang kedua tak wajib dia jimak, sunat sahaja. Sebab dituntut pada syarak, wajib tadi ni hanya bermalam sahaja. Adapun menjimak setiap isteri itu tak wajib. Kalau dia nak jimak isteri yang pertama yang dengan yang ketiga sahaja, boleh. Isteri kedua yang ketiga, tapi tidur sahaja. Tak ada masalah, tu tak wajib, cuma sunat. Sunat kalau isteri yang pertama dia jimak, maka ketiga-tiganya lagi mesti dia jimak. Itu sunat sahaja.
Dan tak wajib juga taswiyah pada tamattu'. Taswiyah pada tamattu' ni, mengambil kesedapan ni pun tak sama juga. Ni saya nak kena sebut kat benda ni. Kata gini kan. Kalau isteri yang pertama ni dia romen 5 minit. Tahu romen? Tak tanya Pak Ma'on. Mai dah kita romen-romen kat sini kan. Pak Ma'on aja kena dulu orang tu biasa bahasa tu kan. Allah orang kata apa cakap gitu. Semua tengok Pak Ma'on sebelum pergi dengar orang bersyarah. Kita mai kita romen-romen tu. Hish, orang tua ni. Nasib Nora tak nampak. Nora tu jasuk buku depan pun duk cangak kepala ni. Pak dia duk romen-romen kot dapur. Romen ni itulah beramah mesra tamattu' dan isteri. Romen lah. Tak sama. Ni bini yang pertama 5 minit. Hak ni romen tak setengah lama. Tak tu tak wajib. Tamattu' tu. Tamattu' dengan wati atau lainnya lain pada wati tu. Bahkan sunat saja. Sunat saja. Satu lagi tak wajib dia panggil taswiyah. Menyama rata pada ambil kasih sayang. Itu pun tak wajib juga. Kan isteri 3-4 orang. Kita sayang tu tak sama. Kan? Kadang-kadang mungkinlah ada isteri dia yang dia lebih sayang, dia lebih cinta berbanding isteri lain. Tak mesti isteri pertama, tak mesti isteri keempat. Tahap bini yang pertama ni kalau segak boleh kat dia. Isteri yang kedua kalau body boleh kat dia. Isteri yang ketiga kalau bak menyimpan kemas rumah boleh kat dia. Tapi kalau segak kurang sikit banding dengan isteri yang ni. Isteri yang keempat bak masak. Dia masak sedap suka. Begitulah lebih kurang kan. Tapi dalam banyak-banyak tu hak mana yang dia suka. Dia suka bini yang ketiga sebab dia ni kata apa pun dia tak menjawab. Tak banyak songeh, benda ada pun tak banyak merungut. Dia mestilah ada sayang lebih kan. Ataupun dari segi kepintaran, hak ni cerdik tengok, pandai ambil hati. Bukan jenis pandai berlakon tak mahu kan. Mau betul daripada hati dia. Mestilah ada isteri-isteri dia tu yang dia lebih kasih. Hak tu tak wajib bagi sama. Dia tak mesti kata mana 4 bini kena sayang semua. Tak wajib menyamaratakan. Barangkali ada lebih kurang. Sebab apa? Berkasih ataupun menyayangi lebih isteri yang lain tu dia panggil amrun qahriyun. Itu satu benda yang berat. Payah kita nak buat sebab itu melibatkan hati dan perasaan. Batu Nabi sendiri pun dalam doa Nabi dalam bab bini ni, Nabi doa, Nabi kata Allahumma haza qasmi fima amliku fala talumanni fima tamliku wala amlik. Janganlah Allah mencelakan daku pada perkara yang aku tidak mampu. Sebab berkasih sayang isteri ni tak sama. Nabi kita sendiri pun isteri 12 dan wafat sebelum Nabi 3 tinggal 9. Dalam banyak-banyak Nabi paling sayang Sayyidatuna Aisyah. Paling sayang Sayyidatuna Aisyah sampai timbul cemburu di kalangan isteri yang lain. Cemburu. Tak cemburu pun lah. Tinggal 9 orang. Dalam 9 orang tu, walaupun Nabi sayang lebih pada Aisyah, Aisyah lebih cemburu kepada seorang isteri nama Hindun, nama Ummu Salamah. Dan Ummu Salamah ni Hindun binti Umayyah. Tu dia orang kena sikit, orang comel, orang kata orang kecil molek, segak. Nabi lalu atuk giliran kadang-kadang lepas daripada Hindun rumah Aisyah. Ada ketika yang Nabi sampai rumah Aisyah ni terlewat sedikit sebab banyak urusan. Aisyah tarik muka mencong. Siap dia perli, dia kata tu mau kena rumah mek pendek tu lambat sampai matang ni. Nabi senyum. Dia rendah lagi dia panggil mek pendek. Nabi kata Aisyah, kata-kata kamu tu kalau jadi benda tu dalam banyak lut busuk satu lut. Aisyah teriak. Nabi banyak-banyak isteri Nabi paling suka, paling kasih kali ahabbun nisa ila Rasulillah. Itu gelaran Aisyah.
Syiah kok marah kita baca tu. Peduli faham marah. Kan nampak betul aku. Heran. Lepas tu kira lepas marah. Nak heran lepas. Aisyah ahabun nisa ila Rasulillah. Sekasih-kasih perempuan kepada Nabi. Paling sayang sekali. Sampai isteri lain ni cemburu. Dia isteri Nabi ni dia ada 2 grup. Cerita ni cerita panjang ni, lambat. Tengok dia dalam Sahih Bukhari. Sahih Bukhari ni cerita panjang hadis. Hadis Ummu Salamah. Ummu Salamah ni dia guru lain. Guru Aisyah ni kan. Grup Aisyah, Hafsah. Tu lepas itu grup. Grup yang lain tu Ummu Salamah, Zainab bintu Jahshin. Tu ada lepas. Dan ada 9 orang. Ada 2 grup. Satu grup 5, satu grup 4. Lepas duduk mesyuarat apa? Mesyuarat pasal Nabi bila bermalam di rumah isteri lain. Sahabat-sahabat tak buat mai hadiah barang-barang apa. Tahu noh, awak tak tahu rumah tepi ya. Masjid Nabawi tu kan. Sekeliling tu jauh rumah isteri Nabi. Mai Nabi masuk rumah tu pakai dendam. Minta. Weh, tu. Hang tengok main dengan susu dengan roti, main rumah kita haram tak ada siapa bagi apa. Dia perhati bila Nabi pergi rumah Aisyah, sagi sahabat mai lah hantar susu, kurma lah apa kan. Tapi rumah depa tak ada. Kat tu menyuruh. Obat biasa. Syarat suruh Ummu Salamah tanya. Lain tak wani. Ummu Salamah dah desak-desak tak apa nanti sampai gila aku tanya depa tahan rapik dengan Rasulullah bandingkan ni. Kami tak pernah berani. Mai giliran dia tanya ya Rasulullah, pasal apa di rumah kami waktu Rasulullah ada tak ada apa hadiah sahabat lintang, tapi rumah Aisyah ni macam-macam tak sampai berkurma pun tak. Rasulullah tak jawab. Sampai habis giliran esok pagi Rasulullah keluar. Dua esok tu pak tu mai lo. Rasulullah jawab apa? Tak jawab apa-apa, aku kata dia sengap Aku tak berani nak tanya. Bukan macam kita beli tiang tu kan. Rasulullah apa berani. Tak apa. Hang tanya lain. Giliak sekali lagi hang tanya lain. Masuk giliak yang kedua pun Rasulullah sengap. Sampai 3 kali akhir Rasulullah jawab. Rasulullah kata, Musalamah, macam mana para sahabat tidak berebut untuk memberi hadiah kepada aku dan Aisyah sewaktu aku bersama Aisyah, kerana tidak ada firman Allah turun ketika aku hidup bersama kamu. Sampai ayat berada di bawah selimut pun Allah pilih di rumah Aisyah. Sandak bintang wahyu isteri lain kat tangan dia. Dalam Nabi kasih-kasih juga kat Aisyah. Aisyah cemburu sungguh dengan Khadijah. Sampai Aisyah bisa kata, yang tak ada sudahlah ya Rasulullah, Kak Jah tak ada lama dah, ni Jah duk ada ni, kira Jah hidup sudahlah. Padahal hadis kata gitu. Sebab apa? Nabi ni sampai sebab tahun bila hari kewafatan Aisyah, Nabi akan sebut, Nabi buat kenduri, panggil sahabat-sahabat bagi hadiah, mengenangkan kebaikan. Nabi cerita Khadijah, Nabi cerita Khadijah. Sebab tu Aisyah cemburu sangat. Aisyah kata, aku kalau Khadijah masih hidup barangkali aku cemburu juga, tapi dah mati pun Rasulullah masih hidup sebut Khadijah. Tu paling cemburu sekali. Sebab tu tahun Fatah Mekah, kata Hajatul Wada', bila Nabi selesai haji, Nabi himpun hadiah dibagi. Tengok ada seorang perempuan yang terima hadiah. Tak hilap Fatah Mekah. Aisyah duk tengok siapa perempuan tu. Perempuan tu adalah sahabat Khadijah. Berubah muka Aisyah. Amboi, hak mana kaitan dengan Khadijah Rasulullah agung. Aisyah sampai cemburu tu. Kata sebab walaupun Rasulullah dah Khadijah dah wafat, Rasulullah tu dia sebut mai hari dia wafat kenang. Tu yang orang dah buat haul lah. Tak ada sanad. Benar, tak ngaji hadis ke? Kita bila haul-haul ulama ada teguran tersebut, cerita sejarah kebaikan, keberkatan nama dia tu. Takkan tak tahu kaedah kot, inda zikri salihin tanzilu rahmah.
Tu kita sandaran kita tu banyak. Nama kita dah bahul hausamutan ulama ni tu guru ni apa. Tu Allah sendiri bagi jalanan. Begini sampai isteri-isteri kawan-kawan saya Datuk Khadijah mana Nabi masih Nabi bagi hadiah. Pasal depa berhubungan baik dengan Khadijah. Aisyah kata awak Rasulullah sampai teratung Nabi sebab. Kata abang Khadijah. Baca kata Khadijah sedih. Kena sepukai ayat dengan Nabi tu. Sengap Sayyidatuna Aisyah. Macam mana aku tak kasih lebih Khadijah. Amanat bi hina kafara biyan nas. Bahasa Rasulullah guna sedang. Dialah hanya seorang manusia yang beriman dengan aku dikala semua manusia mengkufuri dan tidak menerima aku. Rasulullah baikkan Khadijah. Bab bini banyak yang tak raya. Baca buku ni kita kena ni hatu taswiyah bab cenderung kasih hati ni hak ni tak raya. Mesti ada isteri yang kita kasih lebih. Bukan kita kata tu kasih dia mesti dia suka bini yang kedua, tak mesti. Baikkan isteri yang pertama tu. Orang kita ni dia salah anggap bila kita nikah tu tak suka bini pertama, tu yang masalah. Baikkan isteri daripada baca apa mai duk mugak sekali dengan bini tu, bini yang kedua ni mai pacak kemah ya. Kan kira gitu. Tujuan pernikahan Rasulullah ni lebih pada menyebarkan Islam. Kan Nabi gila perempuan. Nah Khadijah. Mana ada isteri lain tawak kat Nabi gitu. Khadijah sakit nak wafat atas Khaybar. Khadijah kata, andainya aku sudah meninggal, tak ada apa dah manusia pun tak mahu tolong Rasulullah. Korek kubur ni ambil tulang rusuk aku buat pedang. Nak ada orang yang kata gitu. Orang lain tak ada anak bagi. Khadijah yang bagi anak 6 orang. Mana? Tolak Sayyidina Abdullah. Tak lain semua anak dengan Khadijah. Bini lain tak boleh nak. Itu zuriat Nabi tu. Kena buat tu Aisyah. Habis hilang meloko dah. Dia orang muda. Salah Rasulullah wafat dia baru SPM. Baru 18. 18. Dia hidup sampai Rasulullah ni sampai mencecah umur dia 68. Semua ulama kata 58 tu. Dia wafat zaman Muawiyah. Lama dia muda. Dia ahli muda. Isteri nombor 3 Aisyah ni nombor 3. Nombor 4 Hafsah. Nombor 2 Saudah bintu Zam'ah. Nombor 1 Khadijah, Saudah, Aisyah, Hafsah. Betul? Ni ingat sirah. Ada orang buat cantik tarikh-tarikh. Ada cari suka bak sengah dia. Yang tu bak menyamaratakan pada mengasihi ataupun sayang pada ni mail qalbi daripada cenderung hati ni. Itu kita tak boleh nak buat lah. Kita sudah muhung. Aku ni sama yang pemuhung. Begitulah lambat anak pun. Kan? Anak saya sama 6 orang, 7 orang. Sama ya. Terus sebab Rasulullah sendiri pun Nabi lebih kasih kepada Fatimah. Sampai dalam sirah Nabawiyah Ibnu Hisham sebut, setiap kali Nabi balik pada musafir, Nabi pasti singgah rumah Fatimah. Jantung hati dah. Baik, sebab-sebab dia tengok dalam bab karamah sahabah, cerita dalam bab kelebihan Fatimah, orang yang telah putus daripada azab dan neraka Allah. Sebab tu digelar Fatimah Az-Zahra, yang bersinar kerana menyinari wajah Sayyidatuna Aisyah ni bersinar satu hari 3 kali. Pancar cahaya. Itu cerita bab karamah dia. Nama Fatimah Az-Zahra. Guys, cerita banyak-banyak cerita. Dia Fatimah ni pula
Wah, badannya ni berbau wangian syurga. Nabi kalau teringat dalam syurga, pergi rumah Fatimah. Fatimah, bau kamu macam buah-buahan syurga. Bau badan Fatimah. Itu kelebihan Sayyidatina Fatimah lah. Dia masih isteri daripada kelebihan anak-anak daripada. Tapi cerita Nabi paling sayang tu. Kita pula tak sayang, sama je anak tu sembang. Kita ada banyak berapa orang anak kita pun, kita mesti ada satu anak kita lebih sikit. Tak mesti nak bongsu. Kadang-kadang nak sulung kan. Dia tak banyak. Apa pun tak nak minta pelik-pelik. Apa suruh pun senang. Mesti kita sayang. Tapi ada juga hak jenis suruh hak lain, hak sayang tu haram tak buat apa pun. Dua je boleh untung kan. Rakyat lebih ke dia. Tak juga. Itu dalam bahagi cerita lain dalam bab sayang. Tak boleh sama. Tak boleh buat tu sembang. Bila dia kata sayang boleh semua. Rasulullah sendiri pun ada anak. Sayyidina Umar dia kasih lebih Ibnu Umar. Tu yang lebih kan. Anak dia Hafsah anak dia. Kan? Ibnu Umar ni sayang semua. Ibnu Umar. Nama apa Ibnu Umar tahu saja. Kelebihan Ibnu Umar. Hebat nah. Fuqaha sab'ah. Dia salah seorang. Musiruna fi riwayah pun dia juga nombor 2. Dia bintang segala benda Ibnu Umar. Musiruna fi riwayatil khabar Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar. Nombor 2. Wa musiruna fi riwayatil khabar. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar. Abu Hurairah nombor 1 mengiringi Abu Hurairah adalah Ibnu Umar. Wa Anasun Sayyidina Anas nombor 3. Wal Habru nombor 4. Habrul Ummah Ibnu Abbas. Kal Khudri nombor 1 2 3 4 5. Nombor 5 Abu Sa'id Khudri. Nombor 6 wa Jabir bin Abdullah Ansari. Wa zawjatun Nabi. Nombor 7 Aisyah. Lebih raya lah tu. Dia punya taswiyah pada kasih sayang. Dia tak boleh kita nak kata nak kena bagi sama banyak. Tak mampu kita. Bahkan sunat jua apa dia? Ini pemberi masalah menyamaratakan pada tamattu sama ada dengan wati ataupun tidak. Makna setiap kali dia mula bermalam, maka dia jima isteri tu, maka semua isteri dia jima, maka itu adalah sunat. Dia kata memang duk cari hak tu pun. Jima ke semua. Kalau jima isteri yang pertama, isteri yang lain pun kalau boleh dia kena jima. Kena tu bukan maksud wajib, tapi sunat lah. Bila dia tamattu' dengan isteri yang pertama, dia ramah mesra dengan isteri yang pertama, dia ambil kesedapan isteri yang pertama, walaupun isteri itu dalam keadaan uzur, maka isteri lain pun sunat juga dia buat keadaan yang sama. Dia isteri dalam keadaan uzur ni, orang bersuami isteri ni maklum lah kan. Dia kata tak boleh ni pun hak lain boleh. Pandai. Tahu kata dia pandai merosoh. Salah tu. Normalisasi orang ada misteri ni maklum lah benda-benda macam tu. Tiada jika nusyuz mereka itu tiada apa? Yang ni tiada wajib giliran. Jika nusyuz mereka itu beberapa isteri. Kalaulah isteri yang pertama okey, isteri yang kedua okey, tiba-tiba isteri yang ketiga nusyuz, derhaka. Dalam duk habaq jangan pi rumah kawan tu, dia pi juga. Marah. Hang jangan pi rumah dia pi juga. Aku kata dah ke hang, dia ni belah pelesit tau. Dia bagi pelesit tu jenuh hambat aku.
Orang dulu gitu lah. Orang tua dulu kan. Kalau baik-baik dengan dia bagi benda. Dia bagi pelesit. Lelaki ni tahu pesan lah. Dia pi juga bini tu. Keluar rumah dengan tiada izin. Tak nusyus. Lah dah tu. Dia tak peduli. Ada setengah-setengah tu dia pula pangkat besar. Dia lagi tekan daripada isteri dia. Suami dia tambah lah. Lelaki dia pun bukan gaji dengan dia. Dia kata, kerja you jangan halang. Apa you nak, boleh bagi. Lagi dia tak jadi dayu semua. Saya ada dulu orang tahu. Adalah orang tanya, mau tak nikah awak? Adalah perempuan tu belah Kuala Lumpur tu. Awak? Dia ni kontraktor besar lah. Tapi dia menikah dengan dia kata, dia bagi semua duit rumah. Kereta apa. Tapi jangan kacau dia. Dia buat jawabat dia. Tengok muka aku tak laku. Walaupun tak ada orang mau kata api ya, kan? Apa bersyarat gitu. Jangan kacau. Itu orang tak pakai. Bebas sosial lah. Dia nak keluar dengan tak aman apa. Jangan kacau kerja dia. Kerja hang di rumah. Kalau aku nak pakai aku balik. Jadi gitu pula. Dah ni masalah gitu. Tambah pula lelaki tak kerja. Dia apa? No. Lelaki tu pun nikah kerja akti. Hang tahu dah hang menikah, pergi buat kerja lah tanggungjawab. Hang belah anak bini kan. Ni tak mau duk kodek apa nak merekod ni dalam rumah. Padang untuk lelaki pun. Hai bini pun dia sayang lelaki tu. Aduh. Macam-macam lah tu orang ni. Patut lelaki tu kata kat dia jangan pergi mana. Ni dia kata kat lelaki yang jangan pergi mana. Bagi arahan tu kalau dia kata kalau boleh bang tak pergi mana tak pergi kerja tak apalah saya pun cukup dah. Tak apa juga. Ni dia yang bagi arahan tu tak tahan tu. Jangan pergi mana. Ayat tu aku tak boleh. Macam tengok. Dia pula yang jadi king tak kontrol, jadi queen kontrol. Macam nusyus lah. Nusyus tak wajib gilir. Mai gilir isteri yang tiga tiba-tiba. Dia keluar tak abang. Nusyus. Maka tak wajib dia balik memalam rumah bini tu. Tunggu malam esok pula balik rumah bini empat. Tak wajib. Sebab nusyus ini menghilangkan giliran. Yang kedua menghilangkan nafkah sehari semalam. Dia kena tunggu malam esok tu baru pergi bini nombor 4. Mana pergi sana apa tu malam peruntukan. Boleh juga lah malam keempat rehat. Cuti. Nampak cuti ya. Dia pun dia pusing balik bini pertama. Tapi dapat seorang durhaka gugur giliran. Dia bila nusyuk isteri ni gugur nafkah. Dulu kalau sebut gugur nafkah ni risau. Sebab banyakkan isteri ni khidmat banyak di rumah. Suami yang nak cari nafkah. Sebab tu yang ada jadi isu-isu zihar apa tu. Kan turun isu zihar tu gitu. Isu apa nama zihar, isu ila. Isu tu nanti ke depan kita cara buat ila. Isteri pergi mengadu kat Nabi kes ila. Apa nama kes zihar tu. Turun ayat Quran isu dia Khawlah bintu Sa'labah zihar. Mana cerita penyanyi tu cerita bab ilak nanti ya. Cerita tadi banyak. Tiada jika nusyuz mereka itu tiada wajib bergilir. Kalau semua isteri tu baki dia tu semua derhaka, maka tak wajib ke semua. Lega dia tak malam ni. Boleh pi kena kotiang atau mana. Tak wajib. Nafkah pun gugur. Kalau nusyuz ni yang ke depan dah nak cerita ke. Maka isteri yang keluar daripada taat suaminya
Lagu mana yang kata isteri tu dikira sebagai derhaka tu, keluar daripada ketaatan, tak mematuhi suami dia, seperti ia keluar daripada tempat kediamannya tiada dengan izin suaminya. Keluar tanpa minta keizinan, dan izin suami tu tak dapat. Sama ada dia tak minta ataupun memang dia tahu lelaki dia tak bagi. Pi juga kalau lelaki tak apa kisah, tak apa, tadi abang tadi keluar pergi cari ikan, pi tahu lelaki tak payah, tak apa lah. Ni dah tahu dah lelaki dah payah bagi kan. Orang lelaki-lelaki ni pun kadang-kadang okey, kadang cemburu kuat pun dah kan. Bini balik pergi rumah mak dia sembang adik bang dia pun dia cemburu lah. Tu abang dia kan, sembang dah lepas tu abang adik kan. Kadang-kadang ada macam tu pun dah cemburu. Lagu tu kau pergi cemburu buta, dia pergi cemburu buta pekak. Lah dia balik rumah dia, kalau dia kan tegur siapa ni, dia tak boleh tengok lagu tu. Loh, tu abang dia, tu adik dia, nak mereka ni yang cemburu pelik siapa. Bukan dia pergi duduk rabat tengah belakang abang dia kan. Balik pergi duduk sembang, weh hang abang, apa abang lawak kadang-kadang nampak belakang tu biasa tu adik kan. Kita dengan adik kita duduk memang tu juga. Cuma main dah lepas pakat bini, takkan kita pergi duduk gosok belakang. Dah lah, patut-patut padan lah. Tak kena hak jenis nak beranak melawak kan. Dia melawak kukit-kukit, dia pula cemburu, kacau. Jenis ni pun susah juga. Ruyur ni cemburu tak ada pun masalah. Lebih sangat pun tak boleh. Kena ada cemburu tengok bini ni. Sampai dengan orang lain cakap lembut dengan aku, jangan pelesit ni dah. Kena ada agak tu ni yang cakap dengan aku boleh pula dah. Cakap jago tu, cakap perang. Orang perempuan lah ni pula masalah akhir zaman ni. Dengan lelaki cakap seringnya, cakap dengan orang Allah dengan manja, dengan lembut, haram jatuh kan. Dia patut bila orang ajnabi ni dalam kitab dia sebut suruh cakap bi kasar. Tak ada dia tak ada Nabi. Orang kata bini hang cungih cakap perang tu. Dengan lelaki cakap manja ni dak cakap dengan bi haram sungguh. Jumpa banyak orang macam tu. Dengan lelaki macam dengan muka-muka. Kalau bini kau tumbuk lah kata dia apa dah. Kita nak bakar dia ya kan. Tak boleh gitu. Syarak dia bagi batasan-batasan tu. Kadang-kadang menjadi gitu. Taklah ada suami payah kira apa dah. Suami tak mau ambil kira, biar pergi kat dia, pandai-pandai dia. Tak boleh juga orang lelaki. Aku suka dia nak balik tak balik pun. Mana boleh kan. Bagaimana dia status sebagai isteri, tanggungjawab kita. Ada ni dia bebai. Pergi kat dia, tak mau balik sudah. Yang dia nyoh keluar tu. Isu pula baru balik. Tak boleh. Tu. Walaupun isteri seorang, bila kita dipertanggungjawabkan dia tu sebagai isteri, hang tak mau ambil dia apa-apa. Orang lah mudah mencerai apa. Hui, hampa tu. Hampa buat jangan berlakuan pagi ni menikah petang cerai. Sebab tu kes penceraian ni banyak. Tak peduli pun. Abghadul halal inda Allah at-talaq. Benda yang Allah paling benci, walaupun benda tu boleh, di sisi Allah ni tolak. Itu tolak ni makruh bighairi sabab. Ada juga sunat tolak ada. Nanti kita cakap buat tolak kan. Kita pegang ke ada tanggung bapa bewak hidup tu kan. Cakap banyak kali tak mau, cakap banyak lagi tak mau, buat apa kan. Tak sekufu dia pula ahli syar pula. Raibah. Itu dia nak jadi guna jenuh penat kita ada fikir orang kita ni kadang-kadang tu dia dulu guna lah. Dia ada layak ada tadarat lemah apa. Dia jadi tu dekat tu kita doa minta bagi Allah buka jalan tu lah. Kita pula duk ganti fikir menjadi lemah kat dia pula. Keluar tanpa keizinan daripada suami, atau ni pun masuk dalam nusyuz juga, tiada dibuka pintu bagi suaminya supaya masuk. Ada dia hangat hati pada
Laki balik duk kata Assalamualaikum. Assalamualaikum. Biar pergi kat dia. Acak sikit dia ingat dia saja boleh buat kat kita. Yang lagi, oi, tidak lah. Dum. Pergi kot dapur. Oi. Yang ni duduk dalam nyok. Biar pergi. Biar pergi. Bunyi gitu. Dulu aja jadi. Ha? Dulu aja jadi. Lah tak jadi. Lah tak. Lah sekali dalam hidup dia. Tawan dulu. Orang tu yang kat hal dulu. Orang tu kunci selak. Orang lah kunci tu. Hang kunci pi aku buka ni kai. Dulu selak. Dulu selak lagi 2 minggu tak aku buat. buat macam tu. Minggu tak ingat. Awak tahu lah. Biar acak ni sikit. Kalau melawak tu tak apa lah sikit-sikit tu. Kaki melawak jangan laki bini kaki melawak apa dah. Oh. Lagi berat. Orang belah utara macam tu. Sungguh-sungguh lah. Oh, dia pun boleh melawak kasar-kasar tu. Sampai ketua dia melawak. Orang main tak dengan dia ada tu, bini dia tu tak apa dengar. Dia duduk panggil tak dengar. Jorakah, ada bini tak dengar. Main. Oh, hang, sungguh lah hang ni minggu dah aku tak rabat hang jaga. Depan orang. Jadi melawak. Ini pun tak tahu tu. Haji ni kaki melawak. Payah menkelai tu. Tapi kalau kelai payah baik tu. Tapi melawak. Lelaki bini pun kadang-kadang bini faham. Dia melawak ni mizah. Dia panggil bagaikan ulama kata al-mizah ni kalahmin. Kamilhin. Dia macam garam dalam makanan. Tak ada dia tak stop. Straight to the point. Bini pula lawyer. Lelaki pula hakim. Oh payah. Straight. Ni mesti dibuat mengikut section 2/3 yang kita berjanji dulu. Awak mesti pergi. Oh tak boleh hidup. Tak boleh hidup. Aku tak boleh hidup macam tu. Ni dia kira section ni mati. Atau kesalahannya orang mampu. Seorang section seorang atau. Oh tak boleh belah. Takat pejabat tu lah. Hang punya hakim distrik hang. Balik rumah hang bini. Jangan bawa ke hakiman hang dalam rumah. Jadi masalah dia gitu. Kita bila balik rumah, kita ni satu masalah ni kita kena sedar satu. Bila kita duduk luar, kita ada kerja tugas kita ada pangkat. Bila kita masuk rumah, kita jawatan lain. Kita suami, kita ayah, bini hang pangkat lagu mana pun, hang ketua magistrat pun, hang balik rumah, hang isteri. Hang hebat, hang ketua polis lagu mana pun, hang jumpa mentua hang anak. Walaupun pak mentua hang tukang kebun. Kalau kita faham hal itu, tak apa. Ini masalah dia nak bawa balik dia punya kepolisian dia tu di rumah kan. Habis rumah anak-anak dah jadi tentera. Nak makan baris sama pun. Tak boleh benda-benda tu kita ada lopak-lopak dia tu tuan. Dalam apa Sanusi kata kena tengok kasut dan shoot kita. Kita ada di rumah, kita ayah, kita suami. Kita jumpa mak ayah kita hebat lagu mana pun tu mak kita, tu ayah kita. Kalau ingat gitu tak apa. Hang jangan duk balik hang punya pangkat hang di rumah. Kami peduli bah hang punya pangkat. Gitu. Dan kita terbawa-bawa lah tu. Hang besar lagu kiai kata kat saya gitu. Walaupun saya mertua saya orang kampung biasa. Saya bukannya pondok, tapi bila saya berhadapan dengan mentua saya anak. Cakap itu saya anak. Faham lah bahasa depan abang. Depan hang anak dengan faham batas kita. Jangan isteri kita suami pun begitu, isteri begitu. Hang lagu mana hang hebat pun, hang balik tu suami hang busuk ke huduh ke tu lagi hang. No. Itu dia peranan masing-masing. Kita faham tugas kita dulu pak mana. Nak salah dia tak ingat. Oh dok kira lelaki mana tu bini? Tak ayat tu. Hati bini? Jadi Pak Yit? Dah mula ayat tu payah. Sah ke? Ayat mati. Tu payah. Tambah kita kahwin dengan orang lah. Tu nanti tinggi-tinggi yang pangkat payah. Ego tinggi. Nikah nak ajar lah ria kalau boleh tak salah. Kan? Susah mereka nak kerja. Kan? Ajar maklum lah. Belakang pun orang garuk. Hidup kita nak sampai payah kaki lah.
Dan dia boleh. Ni dia yang beta murka. Apa ya? Tarik beta murka ya. Kita asam tu keluar. Karena susah. Tu yang panggil kafaah bagi sebanding. Biar raja duduk dengan betul raja tak apa. Lepas sama dah kehidupan. Kita nak hidup alam kehidupan. Lepas tak boleh tu. Tak orang ni. Kena tengok lah. Dudukan kita. Lepas tu anak Raja Linggam boleh. Raja Linggam. Tu derhaka tu. Lelaki nak masuk tak mau buka pintu. Biar pergi dia habis tidur lah. Duduk taram. Banyak hari ni dah bagi pelang. Himpun. Atau tiada ditamkinkan dia akan suami. Mana tamkin ni menyerah diri. Lelaki dia pegang pada buku. Tak usah kacau orang. Kasih dia kono. Lelaki dia main dekat lompat menggik pergi masak nasi. Tengah malam masak nasi. Dia punya tak mau bagi lelaki dia main. Pergi buat raja tu. Lelaki balik dandan dia menggik buat raja. Kan? Kadang-kadang lelaki tak tahu kan ada raja ingat pun. Tu, itu lelaki boleh dandan. Pergi kemas. Nak bagi ada raja. Ni lelaki nak kacau tak boleh. Kan? Hak anak duduk tidur. Langkak raibah ni. Cukup karut tu. Ni bukan cerita lah. Tahu tak tu cerita. Bila dah rumah tangga tu tahu lah. Dia tu. Dia punya tak mau bagi. Penat dengan orang tua ni. Penat. Nama lelaki dia makan keram ni. Ini ke tu. Dia treat ni banyak lah. Treat. Mangkir sekali lagi. Sama lelaki balik dandan masuk bilik. Ya kan tebang. Tebang nak bersukin ke lambat. Lagi boleh dia tengok. Haram suruh lambat lagi ni. Itu pun tak mau tamkin. Serah diri. So, serah diri ni tamkin. Maksud menyerah diri supaya diambil istimta' ataupun diwakti oleh suami. Suami tu hajat tak sengah lah. Kan? Yang dia tu buat terik di masak nasi. Masak nasi, tukar goreng luk, tukar nak habis, basuh baju. Lambat cerita tu. Kan? Dah mungap-mungap. Boleh nak habis gitu. Macam tu juga. Tak tamkin ni. Kadang-kadang lelaki duduk hajat, yang bini kerja ambil cucu je pula bini. Kan? Lagi dia pergi duduk rumah cucu ni pun satu masalah kak. Menantu pergi kerusu. Hampa tok kan? Tok Wan duduk gagal sorang-sorang ni. Kan? Tua tak tua benda tu. Banyak dia kata Allah lah. Muda dulu puluh nah. Tak boleh kata gitu. Banyak orang kata. Yang Tok Wan duduk kampung. Tok tu aja pergi jaga cucu ni, jaga cucu ni. Banyak ni orang ni. Dia dah jalan. Tok Wan di sini nikah ingat dandan balik. Orang tua ni kata, pandai lah kata-kata. Itu Tok Wan tu jalan kot tepi dia akan jadi rembang cucu. Malam ni tidur ngantuk. Tok Wan boleh jana. Betul. Banyak orang kita tahu kita tak jadi Tok Wan lagi pun. Kacau tu. Tu pun tak sensitif langsung. Betul. Bila sampai lah. Aduh, yang puak ni pun tinggal pula dah. Ini bunyi tu kan. Kacau lah. Tu kena ambil kira. Kadang-kadang tak ada. Dia kena ambil tahu. Tamah dia tahu haiwan suami dia guna. Dia dua je kelewat pergi rumah cucu tu, pergi rumah cucu. Yang pak tu menilau kata kedai bujang. Tahu saya tengok depan mata tu banyak orang lah. Kan? Dia tanya apa? Saya bini dia hamil lepas duduk sana tu aku duduk kata lah. Sianan kawan tu Dia bingung. Lalah kali bukan saya dah tengok. Tok Wan tak Tok Wan. Jadi kacau. Orang jantan ni macam tu. Orang jantan ni dia tu guru kata lagi ayat liak duk cerit tu. Ludah tui. Mau ingat? Kalau ludah meneleh tu saya mamsak. Kalau ayat liak ludah. Bunyi tu. Meneleh kau ni ya. Hati saya mau raya. Tak tahu mana dah. Tu sat jam kata. Tunggu hari ya. Saya kata kencing bermenit dia. Begitu lah orang kata tengok tu kata makan lanjut cerit ni ya liok. Ludah tui.
Okey ah. Bunyi tapi pun meleleh. Ada sembang ras. Tu duk risau ah tu. Sembang ras ah tu. Itu tak tamkin tu. Ni banyak masalah tamkin ni, kami hidup sekali tu dia lari. Nusyuz tu. Nak tahu kasan derhaka nusyuz ni. La'anah malaikah. Nabi sebut tu. Malaikat la'anat hatta tusbiha, sampai menjelang subuh esok. Lagi mana dia tak minta ampun kat suami dia. Berau. Bukan benda-benda mudah bab nusyuz ni. Pandang benda tu remeh-temeh. Tak benda-benda macam tu pun nak tahu mana benda dunia semua tu cabut semua. Memang boleh tarik ayat tu. Kita cukup hau dengar ayat tu. Tu tak tamkin tu. Tu keluar. Jadi bila kata isteri yang keluar daripada taat suami itu nak jadi guna ni khabar dah. Tiada mustahak ia akan giliran. Tak lagi berhak untuk mendapat giliran. Ni menggugurkan giliran lah. Bandingan dia seperti ini bukan misal ni, dia panggil tanzir. Bandingan bagi isteri yang nusyuz maka gugur giliran, maka bandingan dia seperti barang yakni masalah yang tiada mustahak, tiada berhak ia isteri akan nafkah, tak wajib dibagi saraan. Zaman dulu isteri-isteri ni disara oleh suami. Tapi hari ini sengah-sengah lepas keras ni tak heran pun. Tak heran pun. Kata lama mai ai semua. You apa dah apa? Awak jadi kayu dah. Sengap kena ayat tu. Pasal lelaki tu kena jaga juga. Rumah tangga apa pun gitu. Toleransi tu yang penting. Menyekang payah. Jadi tak selesai masalah. Habis. Kemudian kata, dan harus bagi suami berpaling daripada mereka itu. Lagu mana berpaling? Dengan bahawa tiada bermalam. Ini dia nak cerita. Lagu mana tindakan suami dibolehkan tes suami ni sampai tahap mana? Payah kau. Bagi dah ke depan lagi payah. Susah. Nanti ke depan ni. Sejam. Bila jok masuk perenggan tu lambat nak boleh jumpa perenggan tu pula. Dan harus bagi suami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال النار. صلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين.